Okay, so sekarang ni kita berada kat mana? Kita berada dekat KLIA. Kita nak pergi ke Jakarta. So apa kita nak buat? First kali kita nak tengok budaya dekat sana yang ada kena-mengena tentang makanan. Sebab apa? Actually sebenarnya aku dalam penurunan nak turun berat kan. Aku dalam penurunan nak turun berat. Aku gelak-gelak kenapa? Nak turun berat. So berat aku sekarang 130 guys. So jalan lah. Aku susah. Semua jalan. So kau ikut elok. So target aku adalah sebelum raya tahun 2026 aku nak turun berat sebanyak bawah 100 kilo. InsyaAllah doakan. Dan orang kata kalau travel ni kita tak boleh nak turun berat lah apalah. No. Nanti aku tunjukkan korang apa aktiviti-aktiviti yang boleh kita turunkan berat, InsyaAllah. So aku travel 5 hari 4 malam. Aku jalan ni pun dah mengah ni. Sebab itulah antara sebab-sebab aku nak turunkan berat. So boleh tak korang komen sikit, bagi aku semangat kan, kenapa aku nak kena turun semua tu. Korang komen.